kembali bertenaga. Tadi dah rehat sekejap kat dalam bilik. Lepas tu dah pusing-pusing kawasan dekat atas Hong Kong Chalet Terapung ni. Dan saya diberitahu terdapat pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan. Jadi pertama sekali yang harus saya buat adalah untuk pergi pusing pulau. Abang Boatman pun dah tunggu. Ayo kita pergi. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kita orang pusing pulau Ya saya. Okey. Aktiviti mengelilingi pulau akan menyusuri Selat Mendana yang menjadi pemisah antara Tanah Besar dengan Pulau Juling. Sepanjang selat ini terdapat banyak sangkar-sangkar ikan. Ini menandakan aktiviti perikanan menjadi penyumbang ekonomi penduduk di sini. Dari Selat Mendana dengan pemandangan pokok-pokok bakau, kini saya berada pula di Sungai Johor. Di sini kita dapat melihat satu mercu tanda, iaitu Jambatan Sungai Johor yang merupakan sebuah jambatan lebuh raya di Lebuh Raya Senai Desaru. Jambatan ini menghubungkan kawasan Masai, Pulau Juling dan kawasan Tanjung Buai. Terima kasih bang. Selesai sudah kita punya pusing pulau. Jom ikut saya, kita buat aktiviti yang seterusnya. Sekarang nak tengok apa lagi aktiviti yang ada. Tiba-tiba Uncle Yim kata ada jet ski lah. Apa lagi? Kita main lah jet ski kan. Kita boleh pusing dekat kawasan di bahagian hadapan ni. Lepas tu habislah. Jom ikut saya main jet ski. Setelah selesai pusing Selat Mendana, saya teruskan dengan aktiviti seterusnya, jet ski. Aktiviti ini menjadi kemuncak buat saya. Sememangnya saya pandai menunggang jet ski. Sebab tu saya dapat menunggang seorang diri. Jadi memang syok lah. Boleh bawa laju, buat aksi-aksi yang menaikkan tahap adrenalin saya. Seronok betul. Berlatar belakangkan jambatan Sungai Johor sambil bermain jet ski sememangnya satu rakaman memori yang sangat indah. Bukan itu saja, saya juga dapat lalu di bawah jambatan Sungai Johor dengan jet ski. Memang syok lah. Saya memang suka bila datang benda yang laju-laju kan, dapat naik jet ski. Okey, ini mungkin adalah highlight untuk saya untuk dapat naik jet ski. Bukan saja saya suka benda yang laju, tetapi sebab saya dapat pergi keluar dan pergi melihat keindahan alam sekeliling. Sebab bukan saja kita dapat naik jet ski, tapi kita dapat lihat jambatan yang menghubungkan kita ke Desaru. Cantik lah. Dia punya pengalaman tu kan saya tak tahu macam mana nak cakap. Sebab bukan semua orang dapat lakukan aktiviti macam ni kan. Saya boleh dikatakan antara yang bertuah. Jadi saya bersyukur sangat sekarang ada diberi peluang untuk menaiki jet ski dan boleh pergi keluar sana. Okey lah, saya pun dah pasal kuyup ni. Nak pergi mandi. Tengok malam nanti kita boleh buat apa, okey? Jom. Petang ini sempat juga saya menikmati keindahan matahari terbenam di Selat Mendana di atas Chalet Terapung Hong Kong. Selain daripada pengunjung yang bermalam di sini, ada juga pelanggan yang datang hanya untuk makan malam di restoran Chalet Terapung Hong Kong. Biasanya pada hujung minggu iaitu Jumaat, Sabtu dan Ahad, jumlah pengunjung akan meningkat. Ini pasti dapat membantu peningkatan ekonomi kawasan setempat. Tidak hanya kepada setiap pengusaha Chalet Terapung, malah kedai-kedai yang berada di sekitar jeti juga mendapat kesannya. Okey, tengok. Saya ada umpan. Tadi kita dah beraktiviti kan. Jadi sekarang saya ingat kita santai-santai saja. Sebab kalau kita dah ada dekat atas chalet ni, maknanya kita mesti melakukan aktiviti yang boleh dikatakan paling utama, iaitu memancing. Jadi ini saya punya umpan. Nak tengok tak umpan apa? Jom. Umpan seperti udang hidup dan umpun-umpun boleh dibeli di sini. Jadi tak perlulah kita risau untuk membawa umpan dari jauh. Okey, jom kita ambil umpan dulu. Okey, biasa cakap, terang-teranglah saya ni baru saja menjinak-jinakkan diri dengan
Ya, jadi malam ni saya teruskan dengan aktiviti memancing di Selat Mendana. Siapa tahu mungkin malam ni ada ikan yang akan saya bawa naik. Beginilah rasanya seorang kaki pancing. Perlu sabar, tenang semasa menunggu ikan makan umpan. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang terlepas dan perlu cuba lagi. Bukan senang ya untuk menjadi kaki pancing. Malam ni tidak akan lengkap tanpa aktiviti karaoke di dalam bot. Nampaknya saya akan tinggalkan pancing saya untuk berkaraoke. Ni dia satu lagi keistimewaan dekat Kongkong Chalet Terapung ni. Selain daripada kita ada jet ski, malam ni saya nak berkaraoke pula. Sebab dia bukan karaoke kat tempat biasa, sebab kita karaoke dalam bot ya. Ini boleh dikatakan macam VIP jugalah. Jom, anda nak karaoke? Ikut Azra. Idea mengubah sebuah bot untuk dijadikan sebuah bilik karaoke ini sememangnya satu idea kreatif yang menarik. Cuba lihat dalam bilik ini. Dia tidak rasa seperti berada di dalam bot. Apa lagi? Bilik lagu lah. Jom, kita bernyanyi. Okey, saya nak karaoke, jadi saya nak tutup lampu bagi feel sikit. Citaku tercapai, punyai kebebasan, dan dikau berjaya, telah berjaya. Seronok sungguh hari ini. Dari mula sampai sekarang